Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Pengurusi, Tuan Izharuddin sebagai pengurusi surau kita, seluruh ahli jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, tidak lupa juga kepada Ketua Biro Muslimah Hajjah Siti Rohani. Kena sebut betul-betul, tadi saya tersalah sebut, dia marah saya. Tak maaf ya, Hajjah Siti Rohani. Baik, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mana Hajjah? Mana Hajjah? Hajjah kat bawah, kat bawah tu kat lah. Ada. Baik, InsyaAllah malam ni kita nak teruskan bual bicara kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Bilal Al-Hafiz, seperti mana yang Tuan Pengurusi sebut tadi. Sebenarnya berhajat tu dah lama, alhamdulillah, tapi kali ni alhamdulillah setelah beberapa tahun dirancang, alhamdulillah malam ni tuan-tuan terpilih bersama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Kita juga ada dihadiri oleh sahabat kita daripada Pakistan, Datuk. Dia kata kalau bahasa Melayu dia tak berapa nak ni. Maksudnya Datuk kena ceramah dalam bahasa Inggeris sikit-sikit. Baik, apa pun kita nak bercerita tentang kekeluargaan, berkaitan dengan family, berkaitan dengan keluarga kita. Sama ada keluarga yang kita bina setelah perkahwinan ataupun keluarga kita yang berada di dalam surau ini bahagian daripada keluarga kita. Kalau boleh kita nak lihat esok di akhirat kelak, kami masuk syurga, tuan-tuan pun masuk syurga. Walaupun kita tak tahu siapa yang mati dulu. Antara kita ni muda ke tua ke, kita tak tahu siapa mati dulu. Mungkin tuan-tuan mati dulu, kami kemudian, ataupun kami kemudian tuan-tuan dulu. Jadi kita tak tahu kan. Macam sama je Ustaz. Baik, apapun kita nak di dalam kehidupan kita ini, kita mencapai target. Bila kita membina rumah tangga ini tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini bercerita tentang tajuk kita pada malam ini. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, iaitu Allah menciptakan kita sesama jenis kita. Alhamdulillah, di situ akan, bila kita bertemu antara kita, akan wujudnya ketenangan, akan terciptanya kasih sayang, akan adanya wujudnya sifat rahmah, belah kasih antara kita. Jadi perkara itu yang kita ingin bicarakan pada malam ini. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam memahami setiap perkataan itu, sakinah, mawaddah, warahmah, kita nak dengar kupasan muqaddimah bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan kepada yang berbahagia Datuk. Silakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Makasih Da'i Ahmad, makasih pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa madrasah. Makasih kepada ahli dan kuasa muslimat, tuan-tuan pegawai surau muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ustaz Ahmad, sebelum tu kita tarik sikit meja ni ke depan. Kena angkat tu, ada wire, angkat sikit. Angkat meja ke depan sikit. Lagi. Okay. Pelan-pelan. Okey. Baik. Betul. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tajuk tentang mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah ni selalu sangat dah dengar kat semua. Saya yang ceramah dia pun lama. Semalam kita di USJ pun tajuk itu juga, mawaddah warahmah sakinah. Malam esok pun sama. Malam esok di mana? Malam dekat Ampang. Ampang Tajuk pun sama tu. Oh, masya-Allah. Subhanallah, macam dia parah ni Ustaz. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Baik sakinah, ketenangan, mawaddah, warahmah, kasih sayang, apa semua ni tuan-tuan. Kita sebenarnya dalam hidup kita ni, kita nak cari barakah. Nak cari barakah ya Kak Zul. Apa makna barakah? Kebaikan.
Apa makna barakah? Makin berkembang. Apa makna barakah? Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Sebab hari ini manusia seolah-olah tak nak cari barakah. Tak nak mencari keberkatan dalam rumah tangga. Tak nak mencari ketenangan dalam rumah tangga. Malah ada yang tidak mau mencari keberkatan di dalam satu benda yang disebut sebagai ilmu. Kita bercakap tentang sakinah. Apa makna sakinah? Ketenangan. Ketenangan. Apa makna mawaddah? Kasih sayang. Kasih sayang. Apa makna rahmah? Belas kasih. Belah kasihan. Ingat 3 benda ni Kak Song. Mana nak duduk makcik pun sampai tu. Tunjuklah ke depan lagi abang. Line good merah ni. Abang-abang kita. Nah, kameraman tu tolong ke depan lagi kameraman. Bagi orang perempuan naik ke depan lagi. Udah kesian dia. Kamera tak apa, tak payah ni. Semua dia orang ke depan. Abang-abang kita ke depan, akak-akak kita ke Ubahkan dia depan punya sikit. apa nama? Border dia tali tu. merah. Senang Gitu. Mengurusi sekejap je buat nampak. Akak-akak jangan langgar kamera pula. Jatuh. Mai ke depan Kak Song. Ke depan Lagi sikit. orang belakang boleh masuk. Bagi orang belakang masuk. Tak apa Kak Song, jangan takut depan. Saya tak ada tanya, saya soal je. Mai depan, mai depan, sikit. mai depan. Bismillah. Masuk yang di belakang tu, masuklah ngaduk tetangga. Ramai orang perempuan biasa. Baik. Mai ke depan, mai kat nak mai. Mat, buah lagi kamera mat ke depan mat. Ke depan Takut lagi. dia orang, Mat. Ke depan ni. Selagi makcik-makcik depan tak menjak ke depan, makcik belakang tak boleh masuk makcik. Masuklah ke depan makcik depan. Soh paling depan dia, bawa ke depan lagi. Selagi anda tak ke depan, selagi itulah orang belakang tak boleh masuk. Tak apa, kami tak ngorak makcik. Tu dia. Siapa kawan kita di belakang. Baik. Yang pertama, ada seorang imam, nama dia Imam Asy-Syafi'i. Semua orang ingat nama ni, orang kenal Imam Syafi'i. Sebab kita adalah bermazhab kepada mazhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, dia menghafaz kitab Al-Muwatta' words by word, daripada muka surat depan sampai muka surat belakang. Orang putih panggil words by words. Word by word. Hafal daripada satu ayat, satu ayat, satu ayat. Dalam tempoh 9 malam saja. Dalam kitab Al-Muwatta' ni tuan-tuan, dia ada 1000 lebih hadis. Dia bukan setakat menghafal hadisnya, dia menghafal matannya, dia menghafal sanad. Umur 9 tahun menghafaz kitab Al-Muwatta' dalam tempoh 9 malam, 9 hari. Menghafaz Al-Quran dalam usia 7 tahun. Kita ni 70, kuliah pun tak sampai habis. Dia tak jumpa lakum dinukum. Dia boleh hafal, umur 7 tahun habis Al-Quran. Dan dia ingat sangat hebat. Sebab itu, bila dia mai kelas pengajian Imam Malik, dia orang susah. Maka dia ambil air liur dia, dengan jari dia. Ditulis kat tapak tangan dia apa yang Imam Malik mengajar. Tuan-tuan bayangkan orang menulis dengan air liur. Imam Malik tanya dia, kamu buat apa? Orang mengajar kamu buat? Tulis-tulis apa? Saya menulis, mencatat apa yang Tuan cakap. Kalau kamu mencatat apa yang aku cakap, baca. Dia baca balik apa yang dia tulis. Satu pun tak jatuh. Satu pun tak lupa. Satu pun taknya hilang. Imam Malik tanya, kamu Syafi'i? Kamu Syafi'i? Ya, main duduk sebelah. Punya alim je tuan-tuan. Yang kata Imam Syafi'i.
Sebab tu satu hari dia jumpa dengan guru dia. Dia tanya pada guru dia, Imam Syafi'i tanya pada guru dia, "Tuan, saya ni susah menghafaz. Su'al hifzi. Saya ni susah nak ingat." Susah nak ingat apa? 7 tahun dah hafal Quran. Susah nak ingat apa? Al-Muwatta' dalam tempoh 9 hari hafal. Imam Malik terkejut. Ni otak Allah Ta'ala bagi geliga ni. Otak yang sangat cerdik, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dekat dia. Guru dia nama Waqi'. Guru pada Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i ni, tuan-tuan, sekali dengar dia boleh ingat. Yang tu mudahsyat. Sekali dengar saja ayat ke apa kan, dia boleh ingat. Dia mengadu kepada guru dia, "Tuan, saya ni susah menghafal. Macam tu punya terror pun masih susah menghafal." Apa kata guru dia? Dia kata, "Ilmu ini cahaya. Al-ilmu nur. Al-ilmu nur." Cahaya ini adalah, ilmu ini adalah cahaya. Nurullah la yahdi, la yuhda 'alal ma'asi. Sesungguhnya ilmu Allah tidak akan mengalir, tidak akan sampai, tidak akan dapat kepada orang yang melakukan maksiat. Macam tu punya hebat Imam Asy-Syafi'i, dia mengadu. Dia susah nak ingat. Nak susah nak ingat ni bukan macam kita. Susah nak ingat bagi dia, maknanya 2 kali baca baru tak ingat lagi ni. Tu susah dah pada dia. Kita hari ni 80 kali baca baru ingat, senang kata. Apa kata guru dia? Jangan buat maksiat. Allah bagi pada kita cahaya. Jangan rosakkan cahaya tu dengan buat maksiat. Allah bagi kita petunjuk hidayah. Jangan rosakkan petunjuk hidayah tu dengan melakukan maksiat. Dan antara maksiat yang paling banyak kita buat, ni dia, mata. Antara maksiat yang paling banyak kita buat, ni dia, telinga. Lumpuh di rumah. Stroke di rumah. Tak berjalan pun. Lumpuh. Tapi mata tak lumpuh. Mulut tak lumpuh. Jalan juga mengata. Kita ziarah dia stroke. Duduk atas katil lumpuh. Kita ziarah dia besok. Ajar dah makan. Dah. Semalam Ustaz Kazim datang ke? Lepas maghrib. Dia ngumpat bab apa? Dia ngumpat bab apa tuan? Tak padan dengan stroke tuan. Tangan tak bergerak, kaki tak bergerak, tapi mulut tu maksiat. Sebab tu hilangnya keberkatan dalam ilmu. Kerana apa? Maksiat yang kita buat. Hilangnya keberkatan dalam rumah tangga. Pasal apa? Maksiat yang kita buat. Hilangnya sakinah, hilangnya mawaddah, hilangnya rahmah. Pasal apa? Maksiat yang kita buat. Apa maksiatnya Ustaz? Semayang ke tidak? Semayang ke tidak, tuan-tuan? Pak semayang, mak semayang, anak? Isteri semayang, suami? Ni parah. Macam mana kita nak mengharapkan sakinah, ketenangan, kalau si suami tak semayang? Hentilah kat Zoom. Kita nak harapkan ketenangan, suami tak puasa Ramadan, disuruhnya kita masak. Dah pukul 11, tak masak ke? Bang, Ramadan bang, puasa. Engkau yang puasa, aku tak puasa. Satu residensi dengar mak. Makcik tu dah masak goreng nasi. Mana nak letak muka makcik ni? Tuan-tuan nak harap sakinah. Sebab tu, kalau kita target, aku nak cari barakah. Dalam rumah tangga ni, aku nak cari keberkatan. Sebab tuan-tuan, barakah ni yang kadang-kadang orang tak nampak kepentingan, kebaikan dia. Hilang satu benda, baru kita rasa. Cuba tengok adik kita tu, Mat. Nama apa? Nafail. Relax, dia sandar. Nyanda. Tak ada masalah tu, Mat. Dia tak fikir income tax.
Yang kita ni fikirkan betul. Dia tobat lahum tak fikir. Kalau orang tanya kita, apakah saat yang paling menyeronokkan? Apakah waktu yang paling menggembirakan? Jawapan dia, menjadi budak-budak. Saat yang paling seronok apa? Jadi budak-budak. Ni akak-akak ni dah kahwin belakang. Akak-akak dah kahwin sekarang. Saya tanya, bahagia ke? Akak-akak dah kahwin sekarang, seronok ke? Suami dah tak ada dia. Tak ada lagi bagus. Ni parah ni. Ni parah ni. Kalau tahu macam ini makcik tak ada menikah Ustaz. Seksa benar. Berapa tahun kahwin? 10. Anak 8. Seksa. Oh sudah tuan-tuan. Dalam seksa pun 8 tuan-tuan. Sebab tu berapa banyak yang menjadikan kita tak seronok. Kalaulah aku boleh jadi budak-budak, masak tak payah, fikir cari duit tak payah, bayar sewa rumah tak payah, bayar bil tu tak payah, ini tak payah, kerja dia minta saja. Itulah budak. Kerja dia main, tidur, main handphone, main game. Tapi kita macam-macam fikir. Macam-macam fikir. Ni tuan-tuan sekarang dalam kelas, dalam surah ni mak, macam-macam fikir. Pinggan belum basuh. Kain belum basuh. Lipat pun belum. Hutang belum bayar. Rumah, kereta, handphone. Ni hati tak tenang. Siapa yang menang Negeri Sembilan? Sambil dengar ceramah, sambil tengok keputusan terkini. Budak-budak tak tengok tuan-tuan, lantak engkau lah. Sebab itu setiap rumah tangga kita, kadang-kadang kita harap sakinah, yang datang ribut taufan. Kadang-kadang kita mengharapkan mawadah, cinta. Tengok-tengok cinta beralih arah sekarang. Suami kahwin lain. Abang kata dulu dengan saya seorang je, sekarang abang nak kahwin lain. Macam mana cerita? Oh sudah. Kadang-kadang kita mengharap isteri kita ni dengan kita saja. Tiba-tiba dia buat permohonan cerai. Bang, ceraikan saya. Saya nak kahwin dengan orang lain. Saya tak cinta pada awak. Teng teng teng. Kamu nak dengan siapa? Dr. Ismadi. Orang Singapura. Pakar bedah mata. Allah, tak apa lagi orang kita juga. Tak apa lagi Dr. Ismadi pun okeylah orang kita. Buatnya dia cakap, bang, ceraikan saya. Saya dah jumpa pilihan hati yang lebih baik daripada awak. Orang mana? Somalia. Ini parah ni tuan-tuan. Kita mengharapkan supaya rahmah, kasih sayang, bila kita sakit, ditinggal je kita. Senang sama, suka sama. Bila sakit, tinggal. Mana suami makcik? Tak tahulah, dia tinggal makcik dah berapa tahun tak balik-balik. Kenapa dia tinggal? Siapa nak udah kencing manis, kaki tak ada. Udah. Pakcik, kenapa isteri pakcik tinggalkan pakcik? Siapa nak lagi pakcik kencing manis? Tapi kaki ada, tak ada kena potong. Iyalah kaki ada, tapi benda lain tak ada. Sudah tuan-tuan ni. Tak ada macam mana? Udah macam kain langsir Ustaz. Oh, lapik meja. Asyik angkat jatuh. Asyik angkat jatuh. Kata dia. Udah. Yang mana faham? Tak faham sudah. Allah. Akhirnya tak ada. Sebab tu tuan-tuan, berapa banyak yang kecewa. Sebab itu datanglah ujian, datanglah apa benda pun, lantak engkau lah. Tapi aku nak cari barakah dalam rumah tangga aku. Aku dapat suami yang sangat jahat. Suami saya jahat Ustaz. Jahat macam mana kak? Dia kaki nombor Ustaz. Dia tikam nombor Ustaz. Berjudi ya Ustaz. Gaji dia habis dengan judi Ustaz. Kadang-kadang dia pukul kak Ustaz. Nama dia apa? Nama dia On. Kak, dia belum Fir'aun kak.
Dia bawa on je. Isteri Fir'aun tu nama Asiyah. Dia boleh bersabar dengan Fir'aun. Dia minta, ya Allah, aku dapat suami jahat macam ni, tak apalah. Nak buat macam mana? Jodoh aku. Tapi kau gantilah aku sebuah mahligai dalam syurga. Kalau asbab macam inilah aku masuk syurga, aku redha, ya Allah. Itu nama dia barakah. Nak sampai tahap tu. Kalau dia tak tahan, ustaz, macam mana ustaz? Cerai makcik. Islam membenarkan cerai. Yang tak nak cerai buat apa? Itulah hak orang perempuan. Pergi minta cerai. Tapi ustaz, makcik nak sabarlah. Kalau nak sabar, tahan. Ada yang datang jumpa saya, mak bawa air. Ustaz, suami saya pukul. Saya buka spek mata dia. Dia buka spek mata dia, hitam, blue black. Suami pukul? Lama dah pukul. Dia start pukul tu, sebulan selepas kahwin dia dah mula naik tangan ustaz. Takkan akak tak tahu dia panas barang waktu bertunang. Sebenarnya tahu, 2 hari sebelum kita orang kahwin, dia dah pukul dah. Dia pukul siapa? Pukul akak ke? Tak, dia pukul bapak akak. Sudah. Kalau dia tahu dia pukul, ya akak nikah buat apa? Maknanya akak dah tahu apa yang akak nak, itulah yang akak dapat. Akak yang cari orang panas baran, tapi dia handsome ustaz. Rambut dia macam pendekar ustaz. Ni rambut macam pendekar ustaz. Harimau berantai tu. Tapi dia handsome ustaz. Bulu dada dia dari pusat sampai ke muka. Kak, apa yang akak pilih, itulah yang akak dapat. Dah tahu dah dia. Dah tahu dah. Habis tu macam mana ustaz? Kak minta cerai lah kak. Kalau kak tak nak minta cerai, sabarlah. Kak tak sabar dah ustaz. Kalau gitu cerai lah kak. Kak tak nak cerai ustaz, tak nak jadi janda. Kalau gitu sabarlah kak. Kak tak sabar dah ustaz. Kalau gitu cerai lah. Kak tak nak bercerai ustaz. Saat lagi aku yang hilang sabar kan? Saat lagi John Cena kan makcik ni. Sebab tu tuan-tuan, macam mana nak buat? Allah bagi 5 kali untuk kita. Ulang balik. Allah bagi 5 kali untuk kita. Allah panggil. Mat, jiharkah mat? Hayya 'alas salah. Itu jiharkah nahwan. Hayya 'alas salah. Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali Allah panggil kita. Datanglah semayang. Mohlah semayang. Mehlah semayang. Marilah solat. Mengadulah pada Allah. 5 kali itu. Mengadulah pada Allah, tunduklah pada Allah. Ya Allah, ya Allah, laki aku, anak aku, isteri aku, ya Allah, ya Allah. Mengadulah pada dia. 5 kali Tuhan panggil. Dari subuh sampai saat lagi isyak. Tapi kita tak mengadu dekat Allah. Kita mengadu dekat siapa? Medsos. Mengadu dekat siapa? Facebook. Mengadu dekat siapa? Toktik. Lagi kawan sokong kita, lagi kita hentam. Lagi kawan sokong, hentam lagi som. Kami belakang awak som, tiba lagi som. Kenapa tak mengadu pada Allah? Jadi orang baik. Bila awak jadi orang baik, Tuhan tolong awak. Kita sekarang ada anak-anak yang bermasalah, ada isteri yang bermasalah, ada suami yang bermasalah. Ustaz, suami saya okey, anak saya okey. Habis tu apa yang KO? Mak mertua. Tak tahulah, runsib dengan mak mertua ustaz. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man amila salihan
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Dah. Allah bagi kepada kita satu jawapan. Siapa-siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, dan dia beriman kepada Allah, kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik. Jadi kalau kita nak rumah tangga kita baik, suami kita baik, isteri kita baik, anak-anak kita baik, Allah bagi solusi. Apa solusi daripada Allah? Sila lakukan amal soleh. Allah akan kurniakan kehidupan yang baik untuk awak. Wallahu a'lam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Baiklah, alhamdulillah tuan-tuan, tadi kita dah dengar bagaimana kita nak mencapai sakinah, mawaddah warahmah di dalam kekeluargaan. Di antara perkara yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita nak berusaha kepada barakah di dalam kekeluargaan. Jadi bila kita cari barakah, insya-Allah sakinah, mawaddah warahmah ni akan datang. Daripada bermula daripada sebelum berkahwin, ketika berkahwin, dan setelah itu perlu kita ambil perhatian. Tetapi dalam biasalah, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri kan. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Sambung Datuk? Tak ingat. Itu lagu Hindustan. Hindustan Datuk? Ya apna dil to avara ajene kisse pe aega. apa tu tukar lagu tadi? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Asal Hindustan. Dev Anand dengan Wahidar Rahman. Ya apna dil to avara ajene kisse pe aega. Kebanyakan lagu dia semua dia ambil sikit-sikit. Lepas tu Piram dia ambil. Ya. Ya. Soalan sambungannya. Sambungan lagu tadi. Sudah cukup. Dah cukup. Okey, soalan dia ialah sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Jadi kita perlu merawat kekeluargaan ni, buang yang keruh ambil yang jernih. Di antara rawatan di dalam kekeluargaan untuk kita capai keberkahan, sakinah, mawaddah warahmah, kita kena saling memaafkan. Setuju Datuk? Ya. Ya, silakan huraikan Datuk insya-Allah. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu dalam rumah tangga kena buang ego. Kalau ada ego habis. Saya ni penceramah, isteri nasihat. Abang masuk. Tak payah pergilah rezek tu. Masuk saya. Yang mana faham, tak faham sudah hantar. Nampak tu. Itu guru tu. Padahal cikgu tu, guru tu dah naik motor dah. Tiba-tiba isteri bercakap, "Abang, masuk." Masuk dia. Itu yang ada orang cakap, "Guru,
Hentikan guru. Hentikan guru. Oh, sudah. Yang mana faham. Tak faham sudah. Allah. Isteri nasihat. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Lagi? Nasihat kita dijadikan pakaian, silap kita dia betulkan. Walaupun kita ustaz sekalipun. Sebab saya kalau tengok cermin, hanya tengok depan. Saya nampak muka saya kat depan. Bahagian belakang saya tak nampak. Ya, nampak bahagian belakang saya ialah isteri saya. Tuan-tuan, kita hanya boleh tengok depan. Melainkan kedai gunting lah. Depan, belakang, kiri, kanan. Tapi yang selalunya ialah cacat kita di belakang. Silap kita di belakang. Isteri nampak. Sebab tu seorang suami, ego kena buang. Jangan sebut, beras saya beli. Ustaz, beras saya belilah Ustaz. Memang kalau dia tak masak, kau makan beras. Kau makan nasi bang. Tak ada dua-dua ni tak jadi tuan-tuan. Ada yang cakap Ustaz, orang perempuan ni akal dia satu Ustaz. Kami ni 9 akal. Oh sudah. Tuan-tuan tu parah ni. Mana yang dapat nafsu 91 saya tak tahu. Nafsu 91 laki perempuan. Tak, sebenarnya dua-dua tak sempurna. Orang laki-laki pun setengah nafsu, setengah akal. Orang laki-laki pun setengah nafsu, setengah akal. Setengah. Bagaimana nak jadi satu? Setengah campur setengah. Setengah campur setengah jadi apa? Satu. Kita akal tak sempurna, tak komplit, tak baik. Setengahnya akal kita. Bagaimana nak jadi baik? Campur dengan isteri. Isteri pun setengah, kita pun setengah. Akhirnya kita membentuk keluarga bahagia. Bayangkan mak, kalau satu isteri dah bahagialah sebab membentuk, menolong. Bayangkan ada lagi 4. Masya Allah. Yang mana faham, tak faham tak? Itu guru, hentikan guru. Menyesal pula aku duduk depan sekali. Sabarlah Kak Som, buat tenang Kak Som. Pasal apa? Pasal kita semua tak sempurna. Akak-akak, oi, suami kita ni mengaji tak tinggi. Kita cikgu sekolah. Suami orang getah. Jangan duk anggap, motong getah pun sibuk. Saya cikgu tau. Cikgu nama apa? Murni. Oh, yang benar faham, tak faham sudah. Itu yang keluar lagu tu. Rupanya Mika cikgu sekolah, tapi teman ni menoreh getah. Mana gayanya kita tak sebaya. Saya cikgu, awak tu penoreh getah je. Kak, dia suami akak. Dia suami. Dengar cakap dia. Ustaz, tinggi saya 5 kaki 8 inci. Suami akak 4 kaki je Ustaz. Walaupun dia rendah pada akak, dia kecil pada akak, dia husband akak. Ustaz, suami saya ni Ustaz, saya yang banyak menanggung dia Ustaz. Yang akak kahwin dengan dia buat apa? Dah tahu dah dia tu kerja tak tetap. Yang akak kahwin dulu buat apa? Ustaz, suami saya ni tak duduk di rumah Ustaz. Saya yang buat semua Ustaz. Kerja suami apa Kak Som? Driver lori. Mana ada driver lori duduk di rumah? Buat tenang Kak. Kalau Kak nak kahwin suami yang sentiasa ada di rumah, kahwinlah dengan orang stroke. Ada suami kamu Som, ada di rumah stroke. Elok dah tuan. Allahu Akbar. Bunyi apa tu? Oh, beduk. 1, 2, 3. Dah habis dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وضعف مقام محمد إنك لا تخلف الميعاد. Jadi yang pertama tuan-tuan, jom kita buatkan ego kita. Sama ada kita ni cantik ke, handsome ke, kaya ke, berilmu ke, berharta ke, keturunan baik-baik ke. Bila kita jadi suami, bila kita jadi isteri, letakkan bahawa kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Takkan jadi hebatnya kita tanpa isteri. Takkan jadi baiknya kita, takkan dihormatinya kita tanpa suami. Akak-akak di belakang ni dihormati sebab apa? Sebab ada suami. Cuba tak ada suami sekarang. Yalah, lah gelak tu. Seorang-seorang balik dari supermarket. Agak-agak jadi apa? Orang ngorak. Piwit. Cuba ada suami, tak ada siapa ngaco lah. Kehormatan tu datang dengan sebab suami tu. Beza tuan-tuan. Ada anak dara dengan isteri orang. Tak saya tengok raya. Hari raya cuba tengok. Bila datang malam raya, besok raya, malamnya malam raya, cuba tengok. Yang basuh pinggan di dapur siapa dia? Anak dara ke yang dah kahwin? Ha? Tun, basuhlah pinggan ni Tun. Oh, ya Allah. Main pun je. Datang anak dara tiga tempat basuh pinggan. Muka muncung. Asyik gitu, basuh pinggan. Kakak tu dah kahwin. Dia mengandung tu. Ha. Kita pun nak kahwin juga. Ah, sudah. Malah basuh pinggan punya pasal tuan-tuan. Sanggup kahwin tu. Allah. Bila dah tak ada suami, cuba tengok. Orang panggil Kak Jan. Kalau muda, Kak Jan. Kalau tua, Jentu. Lain tuan-tuan. Jaga-jaga, oi. Jaga laki-laki kau orang. Oh, dah mari tu. Ha, nampak tu. Padahal dia mari nak dengar ceramah sebab dia janda. Yang perempuan tu. Jaga, oi. Laki kau orang, janda datang lah. Nampak tak? Ni mulut. Sebab tu nombor satu, ego. Saya sebagai penceramah, buangkan ego. Dengar baik. Baik. Sebab saya guru. Di rumah saya maha guru. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tak. Yang kedua, adab.
Yang kedua, adab. Adab sebagai suami, adab sebagai isteri. Adab, tuan-tuan. Balik buka kitab cerita tentang adab seorang isteri dengan suami dia. Adab yang baik seorang isteri pada suami, kalau suami bagi sesuatu, besarkan pemberiannya. Besarkan. Suami bawa balik roti canai je. Kalau Ahmad jadi isteri lah, apa nak jawab? Nah, Ahmadiyah. Ahmadiyah, tuan-tuan. Kalau lelaki Ahmad, perempuan Ahmadiyah lah. Ya, nah, Ya, roti canai. Terima kasih bang. Oh, macam tahu-tahu nak makan roti canai. Agak-agak saya rasa apa? Tiap-tiap hari lepas tu roti canai. Udah kembang, udah ni. Jangan bila dapat daripada suami, apa ni bang? Roti canai. Saya tak minta pun. Roti canai je. Roti canai je. Nampak? Tak menghargai. Dibelinya pula cincin. Nah, untuk perkahwinan kita yang ke-30. Ya Allah bang. Terus masuk Facebook. Bahagia sangat saya dapat cincin pada suami. Kecil je. Jangan bila dapat, ini kalau hilang tak jumpa ni. Kecil sangat, kata dia. Nombor satu, adab. Sebab tu kita sebagai suami, adabnya apa? Menggembirakan isteri. Dah tentang tua-tua ni apa, ada adab mawadah apa, ustaz dah tua. Ini penyakit kita. Apa salahnya tua cara tua, muda cara muda. Kalau muda, pagi-pagi Ahad besok jogging muda. Kalau dah tua, hak jalan setempat tu. Sekarang dah terkenal di Korea. Tak pun tai chi lah doh. Kenapa kita langsung tak bergurau dengan kawan nyembang? Den, mainlah minum Den. Nak pergi kawan dengan isteri. Abang tak ajak saya minum pun. Habis tu yang di dapur tu apa? Tak pandai baca. Beli kopi Al Kazim, tak pandai baca. Oh, no. Payahnya tuan-tuan. Oi, ni parah. Lepas ni abang, bila isteri balik, musik dia. Nabi dah berumur, tapi belum berlari dengan Siti Aisyah. Dah berumur Nabi. Siti Aisyah muda lagi, belum dia. Kadang Nabi menang, kadang Nabi kalah. Jadi abang-abang lepas ni balik rumah, nyorok tepi pintu. Isteri balik buka je. Musik dia. Terkejut sama Allah, mati. Dia lupa mat, isteri dia 3 sumbat mat. Dia pun parah kat tuan-tuan. Supaya kita ni hilang satu perasaan yang tak mesra. Sebab tu bagaimana nak jadi mesra? Dia ajar kepada kita beradab. Nabi memanggil isteri dia Aish. Nabi memanggil isteri dia Humaira. Nabi memanggil isteri dia Muwaffiqah. Isteri Nabi memanggil Nabi Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah. Panggilan itu menunjukkan adab. Abang-abang panggil isteri abang apa? Orang depan panggil Sum, orang kanan panggil Sum, orang belakang panggil Sum, abang panggil Sum. Tak glamour. Berikan satu panggilan yang khas, orang lain tak panggil. Nama apa? Kalsum, sana Sum, sana Sum, kana Sum. Itu nak panggil apa Ustaz? Combi. Kalau nak Puspawangi tu. boleh juga. Lagi bagus Kesum. Sudah datang polis tuan-tuan. Panggil. Akak-akak janganlah panggil dia nama Den. Den. Panggil Din je. Bandin. Panggil hormat. B. Seronoknya. B. Apa B? Babi. Tengah baik B, tengah benci babi. Adab. Manusia sekarang hilangnya adab. Sebab itu ada seorang penyair mat. Selagi mana adab masih ada dalam sesuatu kaum, maka kaum itu akan dihormati. Tapi apabila adab sudah dicabut daripadanya, hilanglah bangsa itu, hilanglah kaum itu. Sebab itu tuan-tuan, walaupun kita berilmu, tapi kalau tak ada adab,
Habis. Saya ni penceramah, kalau tak ada adab, lingkup. Abang-abang ni AJK masjid, AJK surau, beradab ni, bersamping. Tengok Tuan Haji kita ni, sega, lama tak jumpa dia. IC bawa. Baru tadi jumpa kat bawah. Tengok samping Tuan Haji pun segak. Sampai ke atas ni. Dada ni. Itu kompon tak bernafas tu. Adab. AJK. Tak nama AJK. Cuma IC tak bawa. Yang mana faham, tak faham sudah. Bayangkan kalau AJK tak beradab. Tak datang orang ke surau. Siapa nak datang ke surau kalau AJK tak beradab? Dia halaunya budak-budak. Hai! Bising tampar kan? Budak-budak tak datang. Besok datang bomba datang. Budak-budak bakar surau. Ni parah ni. Sebab tu kalau AJK beradab, Tok Imam beradab, penceramah beradab, orang akan datang. Beradab-hadap orang datang. Pasal apa? Beradab. Sebab tu abang, kalau kita beradab dengan isteri, isteri juga akan beradab dengan kita. Kalau kita beradab dengan isteri, dengan suami, anak-anak akan beradab dengan kita. Dia tengok apa yang kita buat. Kalau kita hoi, isteri akan balas hoi. Sebab tu nak tengok baik tak baik bukan masa baik. Saya ulang balik. Nak tengok suami yang baik, nak tengok isteri yang baik bukan tengah romantik. Bukan sedang berada dalam keadaan baik. Tunggu dalam konflik. Masa tu tahu adab. Walaupun bergaduh, nasi tetap ada atas meja. Walaupun bertekak. Abang ni memang, apa abang pula, kamu lah abang berapa. Nasi siap. Letak balik dia. Apalah yang aku bengong pergi marah isteri aku. Aku marah dia pun, dia masak pada aku. Ya Allah. Nampak? Tu tanda isteri baik. Suami pun makan, suami menangis tau. Silap betul aku. Petang tu ada kat hospital. Keracunan makanan. Astagfirullahaladzim. Suami, isteri tabur racun. Badan tu dia. La ilaha illallah. Yang mana faham, faham. Tak faham tu tuan-tuan. Kalau tengah baik abang, kalau tengah baik sayang, kalau tengah berkonfrontasi pun abang dan sayang. Yang, ya bang, itu tengah baik. Tengah marah, abang ni, orang cakap dah balik awal, malam ni ada ceramah yang, ceramah Ustaz Kazim, dia tu pantang dapat mikrofon. Orang suruh berhenti lepas isyak, pukul 10 minit lepas isyak, dia sambung. Alah, kalau abang keluar apa masalahnya? Ya Allah, abang tak boleh keluar, abang bersamping dekat depan. Yang, dengarlah cakap abang tu. Memang abang tu dah janji nak pergi pasar malam. Ustaz Kazim, Ustaz Kazim, Ustaz Kazim. Yang ni apa? Ni abang bukannya salah-salahnya Ustaz Kazim. Walaupun tengah marah, masih abang, masih yang. Tapi kalau dah marah, tukar. Abang, sekarang kau apa? Pukul 10 kan? Janji nak ke mana? Kedai dia tutup bang. Minta maaf lah yang Ustaz Kazim habis lama ceramah dia lambat habis. Abang tak sangka pula pukul 10. Dia habis. Habis tu awak tak pandai ke bangun? Habis tu kamu nak suruh aku bangun ke? Sudah tuan-tuan. Kamu tahu dah aku jaga kamera. Sudah tuan-tuan. Daripada abang jadi aku. Daripada aku, hoi. Maknanya awak sudah tidak beradab. Rosaklah rumah tangga, hilang sakinah, hilang. Tapi ustaz, memanglah saya panggil isteri saya bodoh. Bodoh. Bukannya aku salah. Kazim tu yang salah. Habis dengan ustaz pun dah hilang. Kazim je salah. Kazim tu yang salah. Orang suruh berhenti pukul 9, dia berhenti 9:30. Bodoh. Kamu tak faham? Bodoh. Nampak? Pukul 12 baik balik. Suami start motor, pencari sate. Nah, bukan sate. Abang minta maaf. Abang panggil kau bodoh. Yalah, Lala cari yang bodoh dia juga. Nampak? Abang ingat dengan sate ni boleh hilangkan kemarahan saya ke? Sudahlah. Kan kita dengar Ustaz Kazim cakap tadi, maafkan. Yelah, jom tidur, jom.
Selesaikan masalah? Beranak seorang. Tak selesai. Tak selesai. Tunggu bergaduh balik. Dia ungkit balik bodoh tu. Memang saya bodoh. Memang pun. Hai, dah 10 tahun ingat lagi. Itulah sifat yang ada pada orang perempuan. Jangan main-main tuan-tuan. Padahal dah 9 kali raya dah. Ampunkan abang, ampunkan saya. Cuma bergaduh sekali. Abang lupa dah ya. Nampak tu? Oh, sebab itu jangan sampai terakam di otak, sampai terakam di mata dengan sebab apa? Adab kita hilang. Maka sebaik-baik orang yang dengan isterinya siapa Ustaz Ahmad? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu siapa? Ustaz Ahmad yang berjubah? Baik Ustaz Ahmad tu. Saya yang berbatik. Tuan Haji yang berbaju Melayu. Pengurusi masjid yang bersusah payah jemput saya di bawah. Adakah tuan-tuan dikira orang baik? Belum. Nabi kata yang paling baik ialah orang yang paling baik pada isterinya. Nabi kata yang paling baik di kalangan kita, yang paling baik dengan isterinya. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan isteri aku. Maka nak tengok baik tak baik, tolonglah tengok pada Rasulullah. Tak pernah tampar, tak pernah tengking, tak pernah marah, tak pernah jentik, tak pernah jegi mata. Ada tak berlakunya krisis? Ada. Bila berlaku krisis, Nabi datang ke masjid. Isteri duk tunggu, mana Nabi tak balik lagi ni. Bila duk tunggu tak balik, maka isteri Nabi tahu dah ada sesuatu benda yang menjadikan Nabi terasa. Nabi bila terasa ya, duk di masjid. Abang-abang kalau terasa duk di mana? Tom Yam. Minum apa be? Sudah. Tiap-tiap hari terasa pun tak apa kan? Sudah tuan-tuan. Jom beradab. Kerana hilangnya adab, hilangnya barakah. Ni dalam menuntut ilmu ni. Hilangnya adab, barakah habis. Kenapa ulama-ulama dulu, Asy-Syafi'i tadi saya sebut, kenapa ilmunya barakah sampai sekarang? Kerana adab. Kita hari ni mengaji rajin, menuntut ilmu rajin, dengar ceramah rajin, adab tak ada. Sebab tu kalau rasa nak balik awal, jangan duduk depan. Seulang balik. Kalau rasa nak balik awal, jangan duduk di saf depan. Duduk di muka pintu dengan abang. Kalau dia balik pun saya tak sedar. Dia lompat terus je. Seulang balik. Kita kalau nak jadi dapat berkat dalam ilmu, jangan waktu guru tengah mengajar kita bangun balik. Namanya tak ada adab. Guru ni adanya barakah tu apa? Bila dia sayang pada tuan-tuan, bila dia suka pada tuan-tuan, bila dia suka, dia doa dalam hati. Bila doa tu keberkatan akan sampai. Sebab tu dulu-dulu anak murid mana berani tuan-tuan. Ngaji tak pandai pun, tapi barakah je sampai tua. Boleh jadi imam, boleh baca doa, boleh baca buat telkin, boleh mandi mayat. Orang panggil apa? Tok Lebay. Boleh jadi imam pada isteri, jadi imam kalau tok imam tak datang dia boleh imam. Kenapa? Hormat guru. Mendatangkan barakah adab. Sebab tu kalau rasa nak depan, tunggu sampai habis. Kalau rasa nak balik, duduk kat pintu. Itu pun kalau duduk depan, macam mana nak balik Ustaz, nak keluar? Kenapa nak keluar? Saya nak terkentut Ustaz. Saya nak terkencing Ustaz. Saya kencing tak lawa Ustaz. Bangun. Adab dalam menuntut ilmu. Walaupun ustaz tu hanya datang sekali sekala. Macam saya 3 tahun jemput baru dapat. Tiba-tiba baru 10 minit ceramah balik dah. Tak kena tu tuan-tuan. Namanya tidak beradab, hilang keberkatan. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah
صادق الوعد آمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. Alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah, 9-4 minit pejam celik kita dah sejam dah kita dengar ceramah bersama dengan yang berbahagia Datuk. Terasa tak? Nak sambung lagi ke? Nak berhenti ke macam mana? Sikit lagi. Tak terasa, bukan dia pop cakap. Yang terasa saya. Baik. Jadi ada sedikit lagi, kita ambil satu round lagi last. Alhamdulillah, jadi ini kali pertama yang bahagia Datuk sampai di sini. Dan tadi saya sembang dengan ketua muslimah, dia kata dia nak buat rombongan. Boleh. Nanti kalau nak datang bagi tahu, ambil nombor telefon saya 0196469554. Kita bulan 8 dah penuh. Nanti insya-Allah bulan 9 masih ada ya Tok. Bulan 10 nanti kami nak pergi umrah. Jadi kalau tuan-tuan nak datang awal sikit bulan 9 lah, tengah ataupun akhir bulan insya-Allah. Jadi kita jemput tuan-tuan untuk hadir ke Pondok Pusat Pendidikan Al-Barakah. Kita ada di Ipoh dan di Sungkai. 13 ekar, itu di antara yang terbaru. Pagi tadi kita ada pelawat ya Tok. Pagi tadi kita ada pelawat yang hadir berbas-bas di seluruh Malaysia. Kalau minggu lepas 20 bas. Tuan-tuan bayangkanlah berapa banyak rakyat Malaysia yang ternanti. Ni baru ni ada yang mesej juga nak duduk kat pondok. Tapi saya tanya, dah pernah datang ke belum? Tak pernah datang lagi. Kalau elok kita buat tu berjanji lawat, datang elok-elok, kita tengok pondok moden yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Alhamdulillah sekarang dah berumur, kalau di Ipoh 20 tahun. Subhanallah, lama dah pondok kita. Kalau di Sungkai kurang lebih dalam 5 tahun ya Tok. 3 tahun. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan kena hadir, kena datang. Kita ada majlis ilmu juga bersama dengan yang berbahagia Datuk. Jadi insya-Allah soalan yang terakhir, apa perbezaan Datuk? Ialah kita nak cari mawaddah, kita nak cari sakinah, mawaddah warahmah, keberkahan ni. Tapi beza orang sekarang ni, kalau orang dulu Datuk, mak ayah tolong carikan jodoh, kadang-kadang keberkahan ni lain macam. Tapi kadang-kadang adakah hilang keberkahan bagi kalau orang sekarang ni dia nak cari jodoh sendiri? Salah ke Tok? Tuan-tuan yang saya muliakan, disebutkan kepada kita redallah fil redal walid. Redha Allah datang bila mak bapak redha. Sebab tu adik-adik, kakak-kakak yang belum kahwin ni, kahwinlah. Tapi tanyalah mak dulu. Mintalah izin bapak ni. Jangan buat balik je Pak Wud. Anak lelaki bawa balik Pak Wud. Parah ni. Siapa ni Din? Inilah boyfriend Din mak. Dua-dua dia misai. Ni parah. Mak redha Din. Mak redha pun tak jadi, haram. Mana boleh jantan, nikah jantan? La ilaha illallah. Sekarang ni kak, mana ada Ustaz? Ada kak oi. Dia menikah dengan pengkit. Naik qadi pula rabun, tak nampak. Dia guna IC palsu. Dia jumpa IC lelaki mana tak tahu. Dia jadi laki-laki padahal dia perempuan, kahwin dengan anak perempuan. Allahu akbar. Dahsyat zaman sekarang yang kita tak sangka-sangka. Yang kedua tuan-tuan, janganlah takut dan jangan kita anggap kolot bila mak bapak yang menjodohkan. Ustaz, sekarang zaman milenium Ustaz. Sekarang zaman titanium Ustaz. Sekarang zaman Odysseus Ustaz. Odysseus terus. Sama ada family yang mencadangkan mak bapak, parent planning Ustaz, itu zaman Tok Kaduk Ustaz. Zaman Ustaz boleh. Bang, saya cakap tadi, apa makna awak suka, kekasih awak suka, tapi barakah tak ada. Sedangkan perkahwinan yang diredai oleh mak bapak, Allah redha. Tapi mak saya nak bagi pada satu lelaki tak handsome Ustaz. Bang, Allah tak tengok pada handsome cantik, Allah tengok dengan hati.
Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok pada rupa, Allah tak tengok kepada harta benda kamu. Yang Allah tengok ialah hati dan amalan. Ustaz pun cari sendiri dah. Saya tak cari sendiri. Ustaz ada makwa tak? Ada. Waktu duduk di tahfiz, waktu tu tak ada program macam sekarang. Waktu tu slim. Okey. Waktu tu slim. Punya ramai yang datang. Oh yo. Mak-mak, bapak-bapak nak jadikan jodoh. Saya kata saya belajar lagi, minta maaf lah pakcik. Sorry lah. Kawan ada. Mak kata, Kazim kahwin. Mak, saya baru habis diploma, mak. Saya nak sambung ijazah, mak. Kahwin. Baik, mak. Tapi mak, duit tak ada. Mak bayar. Tapi kau ganti balik. Baik, mak. Mak saya meninggal dah 2011. Saya tak kenal. Mak saya yang pergi Minang, mak saya yang dia letak belanja apa semua-semua. Saya tak kenal rumah di mana, kampung di mana. Yang saya tahu kampung Bukit Raya Pendang. Saya telefon bakal tunang saya, mak, guna public phone masa tu, mak. Punya seksa nak cari public. Ada telefon, gagang tak ada. Ada pondok dengan telefon pun tak ada. Mana ada handphone zaman tu. Saya kata, Ustazah, saya ni Kazim ni, nak ke kahwin dengan saya? Boleh. Tapi kalau nak, saya tak ada di rumah. Kenapa pula tak ada di rumah? Saya kan penceramah. Saya nak jadi penceramah, saya cakap. Jadi harap terimalah ya. Kalau nak, jangan komplain lah kalau saya tak ada. Baik, saya terima. Sebab tu dia tak nak komplain. Saya tak jumpa isteri saya masuk hari ni dah 6 hari dah. Bila Ustaz jumpa? Besok jangkaan jumpa. Itu pun sekejap je. Besok ada program di Sungai, malam di UK Perdana. Hari Isnin ada di Ipoh, malam tu pukul 9 malam flight ke Sabah. 3 hari di Sabah. Hari Ahad, hari Khamis saya di Bacuk, Kelantan. Hari Jumaat, Jumaat di Jitra. Bila Ustaz jumpa dia? Tak tahu. Boleh dia komplain? Tak boleh komplain. Sebab dah janji hari tu. Kalau nak suami ada di rumah, seteruk ramai kat hospital. Allah. Saya cakap terang. Bila pergi akad nikah, kereta mak saya dengan pak ngah saya kat depan, kereta saya di belakang. Masuk kampung kecil jalan dia sahala. Bila berselisih, kereta saya berhenti, kereta mak saya lepas. Mana pula rumah Kenuri ni? Nak telefon mana ada handphone. Jumpa rumah Kenuri, berhenti. Alhamdulillah sampai dah. Betulkan samping, betulkan songkok. Bawa hantaran nak lintas jalan. Datang satu pakcik, nama dia Pak Long Eh. Hei, bukan di sini, depan lagi. Tuan-tuan bayangkan kalau saya masuk rumah orang tu bersila. Mesti pengantin perempuan tu kata, mak ni bangla mana ni mak? Silap rumah tu. Saya tak kenal. Boleh buat filem. Bila dah akad nikah, adik-beradik saya semua dah balik kampung di Taiping, Batu Kurau. Tinggal saya seorang. Saya nak nyembang dengan siapa? Dengan isteri tak nak nyembang, dengan mak bapak dia tak nak nyembang, dengan tok dia tak nak nyembang. Aku nak nyembang dengan siapa? Lalah duk atas tangga ni, aku nak buat apa? Masa tu kalau ada TikTok senang. Boleh main beg kuning. Tak nak nak buat apa? Lalah sekali lori yang bawa sewa kerusi apa semua datang. 2 orang pekerja dia angkat syarikat sewa. Saya pun kesian pula nengok, saya tukar seluar, tukar t-shirt, saya pun angkat sekali. Bapak mertua saya datang. Lepas ni nak hantar pergi mana? Dia tanya kat saya tak. Tak tahu. Banyaklah orang tempah ni. Dia ingat saya pekerja Kenopi. La ilaha illallah. Agak-agak tuan-tuan ni masa depan saya cerah tak? Gelap masa depan aku ni, mampus aku ni. Dah 32 tahun dah menikah. 32 tahun dah, mak. Alhamdulillah, masya-Allah. Allah Taala bagi keberkatan. Ustaz umur berapa? Agak-agak tuan-tuan berapa? Ustaz yang paling tua yang masuk dalam TV saya.
Ustaz paling tua yang masih kekal dalam televisyen. Tadi saya beli baju dekat Subang Perit. Free hari ni, pagi-pagi pergi beli Ustaz. Beli seluar, beli kasut, beli baju. Budak hak jual baju tu, Dr. Fadilah Kamsah kan? Makcik yang saya kata kat dia, oh Cam juga no. Cam selalu tengok. La ilaha illallah. Dah paling beli baju mak datang, abang tu lembut pula. Ustaz Kazim, ambil gambar makcik tu nganga. Ustaz Kazim kan. Tuan-tuan oi, barakah. Barakah apa ustaz asyik sakit je? Tuan-tuan, memang saya asyik sakit. Tapi dalam sakit tu Allah datangkan barakah. Tadi Ustaz Ahmad sebut, saya bulan 10 dengan dia pergi umrah. Setiap tahun insya-Allah bulan 10 atau bulan 11 saya akan bawa orang pergi umrah. Apa saya buat? Umrah buat apa? Tapi sejak 4 tahun kebelakangan ini saya akan bawa orang yang berpenyakit, yang ada masalah untuk berubat di tempat saya sakit. Tuan-tuan ingatkan saya sakit hari itu dan di mana saya berubat? Madinah. Ni kulit saya ni. Ni, nampak ni. Tu. Satu badan ni. Nak buka Ahmad? Jangan. Kamera banyak ni. Daripada muka ni sampai kaki. Berdarah sakitnya ya Allah. Oh, nak mandi sakit. Nak berbaring tak boleh, pakai baju tak boleh, ceramah tak boleh. Setahun. Doktor ambil daging, doktor ambil kuku, doktor ambil rambut, doktor ambil air liur, doktor ambil darah, doktor kikis kulit, keluarkan report. Result dia apa? Tidak ada sebarang penyakit. Doktor ambil daging ni, biopsi ni, dijahit mentah-mentah lah. Mula-mula dia bius. Dia tampar saya. Sakit Datuk? Sakit. Bius belum jalan lah. Dia tepuk lagi sekali. Sakit Datuk? Tak sakit. Sudah jalan lah bius. Bila dia cocok, saya ingat dia nak buat apa? Rupa dia nak ambil daging. Dia tarik naik. Aduh sakit Datuk. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit. Oh maknanya bius tak jalan lah. Astagfirullahalazim. Buatlah doktor janji buat lega. Tak lega tuan. Yang saya lega alhamdulillah dengan izin Allah berubat di Madinah. Kalaulah saya tak sakit, saya pun tak tahu adanya lagi telaga Rasulullah yang belum ditutup. Ada yang saya bawa kanser, ada yang sebuah pinggang, ada yang kulit. Ada tuan-tuan yang kulit dia pecah-pecah ni. Allah, saya tengok pun naik bulu roma ni. Saya kata dalam hati saya, aku rasa sakit, aku teruk dah. Rupanya yang dia ni lagi teruk. Allah. Saya tengok pun sakit, apatah lagi dia tuan-tuan. Jomlah bang, kita pergi Madinah lah bang. Kita buat tempat yang saya buat. Saya ajar doa yang saya baca. Tuan-tuan, tu nama dia barakah. Pada sakit Allah bagi ilmu. Jadi akak-akak abang-abang kalau rasa nak ilmu, minta sakit. Ya Allah, nak sakit kulit, insya-Allah tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Sebab tu saya tak pernah marah dengan sakit. Sebab saya dapat ilmu. Tu saya seronok tadi Tok Imam tadi baca doa. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawat wa Rabbul Ard wa Rabbul Arshil Karim. Doa ni tuan-tuan saya tak pernah tinggal. Berpuluh tahun saya baca tuan. Sebelum ada hajat, saya baca doa ni dulu. Sebelum sesuatu hajat, saya baca doa ni dulu. Mudah-mudahan mustajab tu doa tu. Cuba Ustaz Ahmad ajak kita jemaah baca. La ilaha illallah Al-Azimul Halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات
ورب الأرض ورب العرش الكريم. Tuan-tuan, banyak sangat ilmu-ilmu dan doa-doa yang saya dapat bila saya sakit. Saya cari merata-rata. Kalaulah saya tak sakit, tuan-tuan, saya tak dapat benda ni. Tadi waktu di Sungkai tadi tengah duk baca doa, menjerit makcik tu. Cakap siaplah. Okey, saya nak tengok amat orang sini sihat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi yang mana agak-agak tak sihat ambil balik kan. Lagi menjerit pula ni. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Tak ada siapa menjerit, alhamdulillah. Tak ada siapa ada saka. Senang je nak tahu saka. Itu je doa dia. Itu je ayat dia. Ni sikit-sikit asa sakit saka, asa saka sakit. Ustaz, makcik dah 3 bulan batuk ustaz. Makcik kena santau. Cuba tengok kuku makcik. 10 jari. Tengok. Ni isi kita, kulit kita. Ini kuku bahagian atas. Sekarang kuku yang dekat dengan kulit makcik warna apa? Tengoklah. Putih. Putih. Lagi? Semua putih. Pink. Warna pink. Ui, pink color. Asyik tu haji ni. Maknanya kalau tidak hitam, maka tuan-tuan tak adalah santau. Ini sikit-sikit santau. Tak tahulah siapa dengki asyik batuk saja. Bang, secara mudah nak tengok dalam badan kita ada santau ataupun tidak, hanya tengok pada kuku saja. Kalau yang dekat dengan isi tu warna putih, bersih, insya-Allah tak ada masalah. Ustaz, saya ada ustaz. Mana? Satu ni ustaz. Satu ni ustaz, hitam ustaz. Itu terkapit pintu. Nanti tercabutlah kuku tu. Allah, simpelnya tuan-tuan. Janganlah duk tuduh orang bukan-bukan. Habis tu ustaz, saya batuk tak lega-lega. Di depan sana, di belakang sana ada orang jual buah-buahan. Ada orang jual gerai buah-buahan. Apa gerai yang dia jual? Buah apa? Buah nangka. Beli nangka 3-4 ulas, ambil garam, campur dengan nangka, makanlah makcik. Itulah penawar untuk batuk. Tak payah nak bising 2 bulan tak hilang, 2 minggu tak hilang ustaz. Oh, batuk dah jadi. Lain macam kau ni batuk. Elok abang tu batuk. Carilah nangka sekarang. La ilaha illallah. Simple bang. Benda-benda tu ada di keliling kita. Jadi benda-benda inilah yang saya dapat, yang saya belajar berpuluh-puluh tahun bila saya kena santau bermula tahun 97. Bila ada satu ustaz dia kata, Kazim, enta berubatlah diri enta sendiri, ana tak mau ubatlah. Ana teruk berubat enta. Sejak dia kata dia surrender tu tuan-tuan, saya mula menjelajah. Cari mana orang tua yang masih hidup, tanya dia, tuan, saya nak pergi haji tuan, 2005. Saya nak pergi haji, tapi doktor tak luluskan sebab bacaan gula saya 16. Macam mana cara nak bagi turunkan gula tuan? Mu ambil daun pandan, cabut dengan akar dia. Buang daun, bersihkan akar dia, rebus. Minum air rebusan daun pandan tu. Akar. Basuh bersih-bersih, rebus, minum. Saya pun tuan-tuan, dia bagi tempoh saya 2 minggu. Kalau tak, saya tak boleh pergi haji. Saya pun minum air rebusan akar pandan. Daripada 16, turun 5, turun 6. Okey ustaz, boleh pergi haji. Paling bagus ialah rebusan akar daun pandan. Jadi tuan-tuan, jomlah. Setiap sesuatu benda yang Allah bagi pada kita, sebenarnya Allah nak bagi benda lain. Cuba tengok adik kita yang baru duduk, baru sampai. Elok saya nak habis dah. Sebelum dia besar macam tu, nak tumbuh gigi sakit, nak boleh meniarap demam, nak boleh berjalan demam.
Sebab tu orang tua-tua bila tengok anak dia sakit, demam, ni nak boleh pula ni. Ni nak boleh lel, nak berjalan lah ni, nak merangkak lah ni orang tua-tua dulu. Dia tetap pandang baik pada demam sakit. Sampai anak dia tak ada kerja, pi masak, pi hisap ibu jari. Anak kecil dia pi hisap ibu jari sendiri. Orang tua kata apa? Nak dapat adik pula lah. Ini pengalaman Ustaz Ahmad. Anak dia tiap tahu hisap ibu jari. Allah. Berapa tahun kahwin? 10 tu. 10 tahun. Anak berapa orang? 7. 10 tahun 7. Kak balikkan ambil sempur kira. Allah. Produktif, efektif. Lagi sensitif. Asal sentuh jadi. Asal jadi sentuh. Allah bagi pahala besar pada dia. Anak dia umur 3-4 tahun dah hafal Quran. Boleh cakap Arab dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Mudah-mudahan anak kita pun dilatih, dididik menjadi orang yang baik. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah 36 tahun. Inilah kali pertama datang ke kampung tuan-tuan, taman tuan-tuan, insya-Allah. Kalau nak jumpa balik 36 tahun daripada sekarang. Insya-Allah. Jadi banyak benda yang saya kongsikan. Petua-petua ni tuan-tuan boleh dapatkanlah di bawah ni. Buku-buku saya ni. Saya nak sharekan tuan-tuan supaya simple dan mudah petua-petua yang saya belajar waktu saya sakit, supaya tak hilang ilmu-ilmu tu. Jadi kalau tuan-tuan tak faham, ada pertanyaan, tuan-tuan boleh hubungi 0196469554. lagi sekali 0196469554. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang bahagia Datuk atas perkongsian nasihat kepada kita semua. InsyaAllah ada rezeki lagi, kita jumpa lagi. Kalau tak dapat jumpa di sini, kita jemputlah tuan-tuan untuk hadir bersama-sama, buat rombongan, kita bincang dengan tuan pengurusi. Datang ke Teratak Dusun Al-Barakah boleh, Sungkai paling dekat, nak Ipoh pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Hati-hati memilih ilmu, tersalah pilih, rosaklah kalbu. Hati-hati memilih guru, tersalah pilih, rosak kehidupanmu. Hati-hati memilih makanan, tersalah pilih, binasa badan. Hati-hati memilih rakan, tersalah pilih, menjadi lawan. Hati-hati memilih isteri, tersalah pilih, menggigit jari. Hati-hati memilih suami, tersalah pilih, bengkak mata kiri. Senyum nampak gigi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.